tahu Samsung Buds 4 Pro dah keluar, tapi kita like dulu sebab video kali ni aku nak fokus dekat Samsung Buds 3 Pro. Samsung Buds 3 Pro ni pakai stem design ala-ala AirPods style lah macam tu kan. Lebih slim dan berat dia hanya 5.4 gram je setiap satu. Fit dia pada aku okey je, cuma kalau nak compare dengan Buds 4 Pro, pada aku Buds 4 Pro ni dia lebih, macam mana aku nak cakap dia lebih ringan dan lebih secure lah bila aku pakai kan. Cuma nak compare dengan Buds 3 Pro ni, pada aku okey je, cuma tak adalah dia macam nak terjatuh ke apa. Okey je, cuma compare tu ringan dan lebih selesa Buds 4 Pro ni lah. Cuma ini another video lah, kita akan sembang. Kalau kita nak compare dengan previous version iaitu Buds 2 Pro, dulu dia gunakan design bean shape tau, dengan menggunakan matte finish dan berat dia 5.5 gram dan dia agak nampak bulky sikit lah. Disebabkan aku dah comparekan Buds 3 Pro dengan Buds 2 Pro, plus point untuk Buds 3 Pro ni adalah IP rating dia lebih baik daripada Buds 2 Pro. Kenapa? Sebab dia menggunakan IP57 instead of yang ada dekat Samsung Buds 2 Pro tu IPX7 saja. Means dia tahan habuk dan dia tahan air sekali lah. Nak dikomparekan dengan Buds 2 Pro, Buds 2 Pro hanya tahan air, tak tahan habuk disebabkan dia menggunakan matte finish, dan pada experience aku memang habuk senang nak melekat dekat Buds 2 Pro tu. Buds 3 Pro ni dia gunakan dual driver plus adaptive EQ yang dia akan adjust sound ikut keadaan. Means bass dia more punchy but vocal dia still crisp dan clear lah. Dia juga ada adaptive ANC dengan AI, which mean kalau korang dekat keadaan yang senyap, tiba-tiba korang keluar rumah ke apa dan kawasan kat luar tu bising, dia akan automatic increasekan ANC punya level supaya korang taklah dengar bising dekat luar tu. Walaupun ramai kata ANC untuk Buds 2 Pro much better daripada Buds 3 Pro ni, tapi Buds 3 Pro ni dia menang dekat dia punya clarity dan dia punya AI punya feature lah. Dan ada juga review kata diorang lagi suka ataupun sounds untuk Buds 2 Pro lagi rich ataupun lagi sedap dah dibandingkan dengan Buds 3 Pro. Tapi untuk aku punya personal opinion lah, aku lagi suka sound signature yang dihasilkan oleh Buds 3 Pro ni. Pada aku dia lebih pleasant dan lebih macam mana aku nak cakap dia sedap untuk korang konsisten dengar daripada pagi sampai ke petang. Dia tak sakit telinga dan dia tak buat aku pening kepala. Okey, itu aku punya opinion sendirilah. Sebab aku dah menggunakan Samsung Buds 2 Pro tu agak lama sebenarnya, dan nak dikomparekan side by side untuk long term usage, aku lagi prefer ni daripada Buds 2 Pro. Sebab kadang-kadang Buds 2 Pro tu ada juga buat aku sakit-sakit dekat kawasan telinga ni bila aku pakai dalam keadaan yang lama lah, daripada pagi sampai ke petang tu. Mungkin disebabkan dia punya design dan dia punya berat lah. Kalau nak dikomparekan dengan Buds 3 Pro ni lebih ringan lah. Alang-alang dah masuk bahagian sound quality ni, aku nak beritahu Buds 3 Pro ni dia produce sound yang more to balance punya type, dan dia nak dikomparekan dengan Buds 2 Pro, dia lebih punchy bass dia sebab dia menggunakan dual driver. Dan pada aku ini untuk bahagian treble dengan mix dengan vocal memang clarity dia top lah. Dia punya high pun detail tau, dia sharp tapi dia tak menyakitkan telinga tau. Untuk Buds 2 Pro pula, Buds 2 Pro dia punya sound signature dia towards to warm punya side. Bass dia still deep tapi dia punya high tu tak setajam ataupun tak sedetail Buds 3 Pro ni. Itu aku punya comparison lah. Another feature tambahan untuk Samsung Buds 3 Pro ni, dia ada interpreter mode. Maksudnya dia boleh translate korang punya bahasa in real time. Memang futuristic lah. Touch control dia smooth, plus dia boleh adjust volume direct dari stem. Untuk dia punya touch control ni pun ada banyak mixed review tau. Ada orang yang kata dia orang suka, ada orang kata tak suka kan. Sebab pada aku untuk volume punya slide, pada aku senang je untuk reach sebab kita dah tahu, sebab dia dah ada guideline kat mana yang kita nak slide tu. Cuma untuk pinch, untuk kita play and pause music apa semua tu kan, pinch pada aku bila aku mula-mula pakai, aku tercari-cari juga kat mana aku nak kena pinch sebenarnya kan. Tapi bila dah lama-lama you get used to it, dan kau boleh terus capai dan tekan lah, kau dah tahu dah kat mana kan. Cuma kalau nak comparekan dengan yang stem terbaru ni yang dekat Buds 4 Pro, much better dia.
stem control yang ada dekat Buds 3 Pro ni lah. Macam biasalah Samsung earbuds kan, kalau korang connect dengan mana-mana Samsung devices, korang akan dapat akses 24-bit hi-fi quality audio. So siapa-siapa yang ada Samsung devices, memang this is the best choice. Ataupun Samsung Buds 2 Pro pun ada 24-bit hi-fi audio juga. So ya, kelebihan kepada Samsung devices lebih kurang je macam iPhone dengan AirPods kan. So itu kelebihan dia. Dan kalau korang nak aku compare, aku connect dengan Samsung devices dengan aku tak connect dengan Samsung devices, ada beza tak? Pada aku ada, memang ketara juga dia punya sound quality dia. Dan kepada orang yang tak kisah sangat pasal sound quality ni, pada aku mungkin dia orang tak dapat bezakan pun kalau korang connect dengan Android dengan korang connect dengan Samsung. Pada aku ya, banyak beza dia. Untuk bateri, Buds 3 Pro ni boleh tahan sehingga 6 jam dengan ANC, 7 jam tanpa ANC. Sekali dengan case, total dia 30 jam. Kalau korang tertanya comparison antara Buds 2 Pro, bateri dia mana lebih okey, sejujurnya lah kan, tak jauh beza pun, sama je dengan previous version. Dengan yang ni, bateri dia sama je. Basically aku boleh kata Samsung dia tak improve bahagian bateri pun, dia improve bahagian-bahagian lain, dia tambah AI feature apa semua, itu je. Aku rasa itu je yang aku perlu bagi tahu korang untuk review kali ni. Sebab kalau nak baca spec sheet satu-satu, aku rasa korang pun boleh baca sendiri, dan mana-mana reviewer pun boleh buat kan. So aku terangkan mana-mana yang spek-spek ataupun feature-feature yang actually korang nak tahu sahaja, ataupun korang boleh komen apa lagi yang perlu aku include dalam review aku. Sebab ya, aku nak straight to the point, aku tak nak drag video ni panjang-panjang, korang dapat apa yang korang nak tahu. So aku nak tanya korang akan pilih Buds 3 Pro ni ke, ataupun korang akan pilih Buds 2 Pro ni? Pada aku, kalau korang nak sound quality yang better, pada aku itu personal preference lah kan. Cuma pada aku ini lebih baik lah daripada ni. Cuma untuk feature-feature yang lain, kalau korang nak dia punya ANC bagus, yang lebih power, mungkin ini lebih better dan ni. Ya, sebab aku pun experience benda yang sama. Aku pun rasa macam ini punya ANC lebih better dan ni. Mungkin sebab dia punya seal, bila kita pakai ni lebih better seal daripada ni. So kalau in terms of sound quality, aku tak boleh bantu korang lah, itu preference masing-masing. Cuma untuk AI feature, sebab ni pun ada voice control tau. Korang boleh bercakap je macam next song, dia akan play next song. Volume up, volume down, korang tak perlu sentuh stem pun actually. Music pause, music stop, dia akan buat sendiri ikut kita punya voice control. Kat sini tak ada. Ya, Buds 2 Pro tak ada. Korang boleh macam dia punya feature pun boleh ketuk-ketuk untuk lowkan value apa semua tu, itu sahajalah. Ini kelebihan dekat Buds 3 Pro ni lah. Actually ramai yang reviewer tak bagi tahu yang dia ada voice control sebenarnya. And pada aku ini lebih convenience lah daripada ni. Cuma kalau korang nak cut budget, this is the best option lah kalau korang nak cut budget. Tapi kalau korang ada budget lebih sikit, korang boleh angkat ni. Dan kalau korang ada lebih banyak budget, sebab ni tak murah tau, mungkin korang boleh survey harga, mana tahu dapat jackpot, dapat 600, 700, 500, korang boleh angkat Buds 4 Pro ni. Ini aku akan review next video. Sebab kalau nak comparekan tiga version ni, yang tiga-tiga ni, this is the best lah. This is the best. Okay, untuk final video ni, aku tahu kalau korang dah setia dengan channel ni, aku tahu korang tahu. Betul lah, aku tahu korang tahu channel ni tentang apa mula-mula. Dan aku pun dah mix true crime story, storytelling dengan review kan. Aku decide untuk ubah channel ni 100% kepada review sahaja. Kalau korang nak aku punya storytelling lagi, jangan risau, aku still buat, cuma aku separatekan channel. Korang boleh pergi ke Mir Story punya channel. Kat situ aku re-upload balik semua aku punya true crime story, semua benda-benda misteri apa semua dekat sana. Dan insyaAllah akan ada konten baru. Dan ramai juga yang tanya aku bila nak buat lakonan suara lagi, bila nak buat true crime lagi. Tengah dalam proses. Aku tak lupakan korang. Kat sini aku boleh kata channel ni hanya untuk review sahaja. Okay, so itu je aku nak cakap. As always, I love you guys. See you in the next video.